Jadi 10 perkara yang mungkin kita boleh buatlah dalam hidup kita ni supaya kita jadi positif sikit, supaya kurangkan sikitlah masalah-masalah mental yang mungkin dah makin parah. Kalau yang sederhana tu kita tak nak pergi kepada serius. Jadi kita belajar untuk harga diri kita sendiri. Belajar sayang diri kita sendiri. Nilai kita sangat-sangat berharga. Tuhan hadirkan kita di dunia ni ada sebabnya. Sebab macam mana Tuhan sayang kat kita, maka dia bagi kehidupan kita di sini, maka itulah yang sepatut kita hargai. Sebab kita tak nampak, kita tak menghargai kehidupan kita sebab kita rasa macam sangat mudah. Sebab kita tak nampak udara yang Tuhan bagi kepada kita, nafas yang kita dapat tu kita tak syukur pun. Kan? Sebab benda tu tak nampak. Tetapi kita sangat menghargai kalau benda tu dalam bentuk wang ataupun benda tu dalam bentuk yang material yang kita boleh nampak. Tetapi benda yang paling utama, udara yang Tuhan bagi itu, yang tak perlu dibayar itu pun kita tak boleh nak menghargai sebab kita nampak benda yang besar saja. Jadi diri kita ni sangat-sangat berharga. Whatever tak cantik ke kita, whatever macam mana pun kita sangat-sangat berharga. Sebab Allah bagi ataupun Tuhan bagi semua yang atas dunia ni ada kelebihannya. Jadi tolong harga diri sendiri, elakkan terlalu mengkritik diri kita sendiri. Kan? Janganlah terlalu banyak mengkritik diri kita. Memang kita ada kelemahan tetapi janganlah over sangat kita melampau-lampau melihat teruknya kita. Ya? Jadi elakkan daripada mengkritik diri sendiri dalam keadaan yang sangat-sangat teruk, ya, dan lengkapkan diri dengan kemahiran dan pengalaman baru secara berterusan. Sebab kadang-kadang kita bosan dengan kehidupan kita, kan tak? So kita dah jadi start mikir benda yang bukan-bukan. Jadi cari benda-benda yang seronok. Ataupun cari kawan-kawan baru, kan? Yang boleh membuka minda kita, yang membuatkan kita rasa, tak adalah hidup kita ni statik sangat, kan? Jadi belajar benda-benda yang macam tu. Okey, seterusnya jaga kesihatan fizikal kita, jaga makanan kita, minum air sebanyak yang mungkin, ya. Tak boleh juga kalau dikata lebih pada 3 liter boleh membawa kepada penyakit juga. Jadi ada berpada-padalah, ada sukatan-sukatan tertentu, ya. Senaman, saya rasa senaman sangat-sangat penting, ya. Sebab saya ingat saya pernah mengalami depression. Sebab tu saya suka cakap pasal depression sebab saya pernah mengalami. Bila depression, apa yang paling yang masa tu, sebab kita masa tu tak berapa matang lagi, kan, agama pun kurang lagi. Sebab kalau orang yang agamanya bagus, dia akan solat, dia akan zikir, dia akan mengaji, kan. Tapi kita masa tu dalam keadaan yang muda, darah muda. Tapi benda yang saya buat yang saya rasa boleh membantu, senaman. Masa tu bila stres, kan, saya pergi aerobik, saya pergi swimming, tapi kan bila keadaan yang macam tu, senaman tu memang betul-betul dia akan membuatkan kita kurang berfikir tentang apa yang masalah yang kita hadapi. Jadi bagi saya senaman ini tolonglah amalkan. Kalau you tak stres, you amalkan. Kalau you stress, you double up lagi you punya senaman-senaman tu. Supaya hormon, ya, serotonin tu akan dirembeskan, maka hormon kegembiraan tu akan membuatkan kita akan rasa happy sikit. Ataupun bila kita lepas bersenam tu, cara kita berfikir yang negatif tadi tu, dia akan kurang sikit sebenarnya. Sebab kita letih, maka kita dah tak fikir dah masalah, kita terus je tidur. Kan? Jadi senaman tu bagi saya dia work on me. Tahu tak? Dia memang menjadi untuk saya. Tapi mungkin ada orang senaman tak jadi. Kan? Mungkin ada cara-cara lain, riadah dia ataupun dia pergi melancong baru dah hilang masalah dia. Ada juga orang macam tu. Tu orang yang berduit boleh buat macam tu. Tapi orang yang tak berduit macam kita ni, kita buatlah benda-benda yang kita mampu buat, kan? Ada orang kata orang pergi melancong, memang pergi melancong seronok, balik tu masalah tu masih ada lagi. Okey. Lagi seterusnya apa benda? Okey, wujudkan sokongan keluarga, sosial yang kukuh. Yang ni sangat-sangat penting, kan. Kalaulah kita ada masalah macam mana pun, tetapi kalau kita ada rangkaian sokongan sosial yang baik, ahli adik-beradik yang sangat-sangat support kita, tak ada adik-beradik pun kita ada kawan-kawan yang support kita, dia sangat-sangat membantu hidup kita. Yang kadang-kadang kita ceria hidup kita kerana kawan-kawan. Kadang-kadang kita tak ada family yang sangat baik, very supportive, tetapi kita ada rakan-rakan. Jadi kita carilah
mana yang boleh wujudkan sokongan sosial pada kita, komuniti mana yang boleh bagi sokongan sosial kat kita, sokongan kalau tak keluarga, rakan, kalau tak rakan, orang-orang di sekeliling kita, jiran-jiran tetangga kita. Jadi banyak sebenarnya sokongan yang kita boleh dapat sebenarnya, sebab sokongan dalam hubungan kita, hubungan sosial kita yang kuat dengan orang lain ni sebenarnya banyak membantu kita. Sebab kita boleh lakukan aktiviti bersama-sama kan, banyak benda yang boleh bantu. Okey, nanti kita tengok yang ni jadi sukarelawan. Jadi saya tak pernah jadi sukarelawan. Tapi saya banyak dengar kata orang yang jadi sukarelawan ni dia punya self esteem dia tinggi. Penghargaan diri dia tinggi. And then keikhlasannya tinggi. Kasih sayangnya tinggi. Kan? Jadi cuba belajar untuk menjadi sukarelawan. Saya rasa saya perlu juga buat benda ni. Sebab saya rasa kadang-kadang sebab kita ni nampak hidup dalam lingkungan kita sahaja. Jadi kalau kita hidup sebagai seorang sukarelawan, kita nampak orang yang lebih susah daripada kita. Betul tak? Bila sukarelawan, kita mesti akan bantu benda-benda yang susah, banjir ke, orang susah ke apa semua. Jadi, bila kita bertemu dengan orang baru, kita bertemu dengan orang yang susah, kita bertemu dengan berbagai-bagai orang ni, maka dia banyak mengubah persepsi kita dalam kehidupan. Dia banyak mengubah persepsi kita tentang dunia kita, tentang dunia persekitaran kita. Sebab kita selalu terperangkap dengan dunia kita sendiri sebenarnya. Bila kita terperangkap dengan dunia kita sendiri, kita akan bawa kehidupan dalam konteks kita sahaja. Padahal dalam kehidupan ni banyak benda yang kita kena tengok. Banyak mata-mata kita ni bukan berdua sahaja sebenarnya, banyak yang kita boleh guna sebenarnya. Okey. Jadi sukarelawan, dan saya rasa saya pun perlu nak masuk sukarelawan mana ni. NGO pun mungkin sukarelawan tak ya? Betul. Doktor, boleh join Wik Kreatif. Kita terima dengan suka hatinya, gembiranya. Okey. Ada satu lagi, belajar menangani stres dalam kehidupan kita ya. Belajar sebab kita kata suka tak suka pun tekanan tu adalah sebahagian daripada kehidupan. Dia tetap akan ada ya. Cuma sikit ataupun banyak. Jadi kat sini pun memang ada menyatakan bahawa kalau you stres, cuba menulis jurnal sebagai usaha untuk mengurangkan tekanan. Menulis apa yang, sebab ada setengah orang dia tak boleh nak meluahkan, tapi dia boleh meluahkan dalam bentuk penulisan, kan? Mungkin itu boleh digunakan. Sebab saya rasa Wik Kreatif pun dia ada maksudnya cara nak ajar kita macam mana kita nak meluahkan sesuatu dalam bentuk penulisan. Sebab dalam bentuk penulisan, bila kita baca balik, kita akan rasa sedih, kita akan rasa happy, kita akan rasa, oh ini sebenarnya apa yang aku alami, tanpa kita sedari. Sebab tu kalau orang ada masalah, kita suruh dia tulis, saya banyak sangat masalah kan, banyak sangat masalah sampai saya tak tahu nak fikir apa. Cuba you tulis. Dia tulis, rupanya 2 je masalah dia. Daripada dia bercerita tu, dia rasa macam 20 masalah dia. Serabutnya dia. Tetapi bila dia tulis, sebenarnya ada 2-3 je masalah dia. Jadi, penulisan, tulis jurnal ni, tulis sesuatu ni sebenarnya banyak untuk you sedar apa masalah you, apa yang sepatutnya you buat. Bodoh ke aku sebenarnya tindakan yang aku buat ni, ataupun sebenarnya apa yang aku buat ini sangat-sangat betul. Kalau you tulis benda tu, dia akan makin clear apa yang sebenarnya berlaku dalam kehidupan ni. Ya? Okey. And then satu lagi boleh buat teknik pernafasan. Saya rasa siapa tadi yang kaunselor tadi? Kasih. Kasih Mr. Sarah benda-benda macam ni. Belajar teknik pernafasan. Bila dah keadaan stres sikit tu, tarik nafas. Lepas tu hold seketika. Lepas tu hembus. Buat beberapa kali. Ajar buat benda tu selalu, tahu tak? Jadi bila kita stres sikit tu, tarik nafas. Hold. So buat dalam keadaan masa yang tenang, ya. Buat ajar teknik pernafasan tu, sebab teknik pernafasan itu sebenarnya memberi bila kita tarik nafas kan, dia bagi oksigen pada otak kita. Bila benda tu, dia akan mengurang sedikit tekanan kita, dan cara kita berfikir pun lain sedikitlah. Kalau kita marah, kita terus dengan marah kita, tengok apa akibatnya. Tapi kalau kita marah, lepas tu kita pergi tempat lain, kita tarik nafas, kita hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas, dia akan kurang sedikit tekanan tersebut. And then kita boleh jugalah pengenduran progresif ni, maksudnya
regangkan tangan you ataupun you regangkan dengan keadaan stres, you rasa you stresnya, lepas tu you lepaskan, you akan rasa lega benda tu. Mata, dia boleh buat daripada mata, kepala, tangan. You ingat tak kalau kita buat senaman kan regangan tu, regangan itulah sebenarnya pengenduran progresif. Maksud daripada tekanan, lepas tu you legakan dia. Jadi you boleh rasa keadaan bila dalam keadaan you rasa tertekan tu pada keadaan macam mana. Tapi bila you release you punya tekanan tu dalam bentuk you kepal tangan ke, lepas tu you release, ataupun you angkat bahu, you tegangkan you punya bahu, lepas tu you release. You boleh rasa macam mana. Jadi itu pun sebenarnya cara-cara untuk kita mengurangkan tekanan. And then apa lagi? Ketawa, jenaka. Kan? Jenaka tu sebenarnya memang sangat-sangat boleh release. Saya ingat dulu anak saya kata, Umi, kalau Umi stres, cuba Umi tengok apa, main game dia kata. Main game mesti akan buang, hilang stres. Tapi kalau saya main game, saya akan tetap stres. Tetapi ada orang dia baca komik, dia boleh kan? Ada orang tengok Maharaja Lawak, dia hilang stres dia. Jadi dan kita perlu ada, kita ni, individu kita sendiri ni, kena ada sedikit lah unsur-unsur lawak tu, tahu tak? Kan, kalau tak ada unsur lawak, orang pun jadi macam tense je dengan kita. Jadi cuba mungkin sekali-sekala kita buat lawak ke, kan? Jadi janganlah terlalu macam statik, rigid sangat dalam kehidupan kita. Jadi buat lawak sekali-sekala, ataupun berkawan dengan orang-orang yang fun macam ni, kan? So dia akan banyak boleh release kita punya stres. And then pengurusan masa. Saya selalu banyak rasa bahawa kita banyak stres kerana kita tak mampu nak urus masa dengan baik. Kan? Sebab tu kita jadi stres. Sebab kita lagilah sebagai, kalau seorang ibu, kitalah pekerja, kitalah majikan kadang-kadang tu, everything kita. Jadi orang yang tak boleh urus masa dengan baik, walaupun banyak perkara yang dia perlu lakukan dalam masa yang sama, dia akan kurangkan stres dia. Jadi urus, kena adalah timetable ataupun yang mana yang penting tetapi tak urgent. Yang mana yang urgent yang mana yang urgent penting. Mana yang tak urgent tapi tak penting. So dia ada mana yang tak penting dan tak urgent. You kena ada senarai itu. You tulis benda tu dalam bentuk jurnal. Baru you tahu, ada 4. Yang ni urgent. You rasa dalam kepala, bila berada dalam kepala, semua urgent sebenarnya. Tahu tak? Semua benda nak kena buat. Tetapi bila kita dah tulis benda tu, yang ni urgent. Tetapi tak penting. Ada masa lagi. Yang ni urgent. Urgent dan perlu disiapkan dalam waktu terdekat. Yang ni tak urgent dan tak penting. Jadi yang mana kita nak dahulukan? Jadi kena ada pengurusan masa yang betul. Ya? Sebab masa ini akan membuatkan kita jadi sangat-sangat stres. Dan seterusnya, tenangkan fikiran anda, latih macam mana nak menguatkan minda kita, buat meditasi, kalau orang yang non-Muslim ni guna yoga, kan? Lepas tu kalau orang yang Muslim, saya rasa solat, zikir, mengaji ni sangat-sangat menenangkan. Ya, benda ni memang sangat-sangat menenangkan. Walaupun kita tak boleh nak buat sekarang, tapi cuba buat sikit-sikit. Even kalau kita sebut astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kita sentiasa minta ampun dengan Tuhan pun, benda tu pun akan menenangkan hati kita. Jadi buat. Kalau mengaji tu, kalau tak boleh satu helai, one page pun tak apalah satu hari. At least kita buat benda tu. Sebab benda tu sebenarnya secara kerohanian itu sebenarnya banyak akan mempengaruhi jiwa kita, ya. And then tetapkan matlamat yang realistik, kan? Janganlah kita letak matlamat yang terlalu tinggi, yang tidak realistik, yang tidak tercapai oleh kita. Jadi dalam hidup kita ni buat matlamat yang realistik. Dan seterusnya apa? Tukar rutin yang membosankan. Kalau benda yang bosan tu, cuba tukar. Kita jangan statik sangat dengan satu benda. Buat suatu benda yang baru juga, yang mungkin boleh membuatkan kita rasa kehidupan ini ada warna-warninya.
Kehidupan ni bukan satu color sahaja, bukan grey sahaja, bukan hitam sahaja, dia ada warna-warnanya. Ya. Jadi buat tukar rutin-rutin yang kadang-kadang yang kita dah bosan, buat something yang baru. Kat sini saya kata macam kalau tukar gambar kat rumah ke, tukar perabot ke, alih perabot ke, apa whatever kan, tapi jangan buat benda yang sama je satu hari, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun sama je kita buat dalam hidup kita. Maka itulah lama-lama kita jadi dah bosan, kita tak tahu dah makna, tak ada makna dalam kehidupan kita rasa. Tak ada apa yang seronok dalam hidup kita. Sebab kita buat benda yang sama dalam hidup kita. Okey, ubah cara berfikir. Ini saya rasa dah cakap banyak tadi. Tukar negatif kepada positif. Cabar pemikiran yang tidak betul dan menyakitkan itu kepada yang bentuk yang lebih positif. Ya? And then seterusnya sentiasa dapatkan bantuan. Cari bantuan. Kalau kita rasa kita tak mampu sangat-sangat dah, dapatkan bantuan kepada orang-orang yang kita rasa layak untuk kita bercerita, ya. Ataupun kalau you tak nak jumpa psikologis pun, you tak nak jumpa kaunselor pun, kalau you ada kawan yang memahami, yang boleh menjadi seorang pendengar yang baik, itu sebenarnya satu rahmat, ya. Yang kalau kita ada kawan yang boleh mendengar, walaupun kawan tu tak boleh bagi nasihat pun sebenarnya. Dan kita orang yang bermasalah ni kadang-kadang dia tak perlu nasihat pun. Dia hanya memerlukan orang yang mendengar sahaja. Kalau bagi nasihat semua, tak semuanya boleh tak semua masalah boleh diselesaikan. Ya? Ada masalah yang akhirnya kita kena menerima, kita kena redha. Kita tak boleh nak ubah. Ya? Jadi kalau kita ada orang yang boleh mendengar masalah kita, itu pun dah satu rahmat. Ya? Tapi kalau kita perlu solusi-solusi ataupun strategi-strategi yang mungkin lebih lagi, mungkin dapatkan bantuan orang-orang yang lebih mahir, orang yang profesional. Ya? Jadi saya rasa setakat itulah kot perkongsian saya pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madia Dr. Nurhayati Ibrahim. Rasa-rasanya bukan rasa dah, memang rasalah, feel kan, memang tak cukup perkongsian doktor ni sebenarnya. Kita nak lagi lah, sebabnya bukan setakat perkongsian daripada segi kesihatan mental, pengurusan stres, tapi sebenarnya ada nilai-nilai motivasi tu yang doktor share, itu yang lagi semangat lah kan. Dan ada sentuh juga yang tentang bab menulis tu, itu paling saya suka lah. Sebab sebenarnya kalau ikutkan kita punya fokus bengkel ini, kita nak jadikan stres macam doktor kata tu, stres tu perlu ada, tapi bagaimana stres tu boleh membantu kita untuk menjadi seorang yang lebih kreatif. Salah satunya dengan fokus pada penulisan lah. Itu bagus. Dan yang lainnya, yang penting yang memang kita semua kena ingat cara kita berfikir tu. Kita kena switch, kena tukar terus. Jangan fokus yang negatif sangat. Biasanya dah kebiasaan kebanyakan orang ataupun yang saya kenal lah, memang suka tengok perkara yang negatif lah, yang susah, yang payah, yang sukar nak buat atau susah nak capai. So terima kasih banyak-banyak. Saya nak ucapkan sekali lagi bagi pihak We Creative dan pengurusan Makathon, NGO at Makathon, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Associate Professor Dr. Nurhayati Ibrahim yang saya cakap tadi, bukan saja kita belajar tentang kesihatan mental, pengurusan stres, tapi juga memang kita rasa motivated lah. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Kalau ada kekurangan dan apa, kita minta maaf kepada doktor lah. Saya pun mohon maaf jugalah sekiranya sepanjang saya bagi talk tadi, kadang-kadang bila kita bercakap je kan, mungkin ada benda yang menguris hati ke, ada perkara-perkara yang sepatutnya saya tak sebut ke, saya mohon maaf dengan serendah-rendahnya, bahawa sebagai manusia kan kadang-kadang itulah banyak kesilapan yang kita buat. So hopefully selepas ni insya-Allah kita boleh jumpa lagi, mungkin kita boleh buat hands on ke, supaya kita boleh nampak kita kenal personality kita tengok sejauh mana kita stres, sejauh mana kita try to be a counselor. Semua ni try to be a counselor, because you kena jadi counselor untuk diri you kena jadi counselor untuk orang yang sekeliling kita. Be nice to others, ya. Okay, so itu saja. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah.